Guys, hari ni aku rasa excited sikit sebab ada tetamu istimewa yang tengah tunggu kat bawah tu. Dia adalah seorang pelakon, legend, tak boleh legend lah, tapi lepas ni dia akan jadi superhero ala Batman Malaysia. Dia adalah Clawman Malaysia, Nasty. Kita tengok apa masalah kereta dia. Nanti aku akan borak-borak dengan dia ke depan. Kita tengoklah apa masalah dia. Kita tunggu technician. So. Angin. Itulah sebab bukan nak kata semualah, tapi macam untuk pengalaman aku, workshop yang aku pergi sebelum ni, diorang buat general diagnose kan. Ada tak spesifik tau apa yang sebenarnya yang problem dalam kereta tu. Dia main teka. Dia main teka je kan. Macam sebelum ni pun ada satu workshop ni recommend dari abang aku dengan adik perempuan aku pergilah kat kedai tu sebab kereta aku keluar drivetrain tau. So bila aku tanya mekanik tu, dia cakap ECU problem. ECU Terus ECU, dia kata ni pengalaman dia. Dia kata ikut pengalaman dia. ECU problem. Jadi nasib baik aku pergi satu lagi workshop. Aku pergi checking, rupanya bukan ECU. Dia tengok rupanya coil. Coil apa? Coil dah tak tukar, dah rosak. Tu naik drivetrain tu. Punca dia. Okey. So itu je. Baguslah. Workshop ni ada specific skill untuk detect problem, bukan main teka je kan. Kita tak boleh main teka-teka sebab nanti kalau teka, masalah tak settle. Ya. Kalau kena, yelah, alhamdulillah. Kalau tak kena, masalah tak settle. Hujung orang datang balik. Ya. Saya dah check kereta abang. Yang abang cakap isu jerking ni. Tadi masa saya test drive, dia punya respon shifting semua okey. Tapi memang betul lah abang cakap ada jerking tu. So bila saya check, sebenarnya isu ni bang, saya tunjuk kat abang. Kat gearbox abang ni ada leaking. Abang nampak minyak tu. Dia ada leaking. So saya suspect sekarang ni minyak gearbox abang tak cukup. Minyak tak cukup lah. Minyak tak cukup. Dia bila kita gearbox ni bila dia bertukar gear, dia kena ada pressure yang cukup. Okey. So dia perlukan minyak yang cukup. So bila leaking ni saya suspect minyak tak cukup lah, sebab tu dia jadi jerking. So kalau tambah minyak nanti dia jadi tak leaking lah? Saya kena ganti oil seal dalam. Leaking ni dia punca daripada oil seal. So oil seal boleh tukar lah? Oil seal boleh tukar. Kita perlu turun gearbox untuk tukar oil seal tu. Oil seal tu dekat tengah-tengah lah antara enjin dengan gearbox. Tapi proses dia tu lama sebab kita kena turun gearbox. So maknanya ini je lah masalah dia? Betul. Untuk isu jerking lah. Untuk yang isu steering, bila bawa 100 ke atas dia lari sebab punya tie rod end dah pecah. Ni tie rod ni. Yang ni dia ada crack sikit je lah. Yang belah sini ketara. Kalau ori dalam 500 lebih, kalau yang OEM harga dalam 300 lebih satu pieces. So yang mana yang batu tukar yang ni? Kiri kanan lah. Kita tukar kiri kanan. 600 lah? Betul. Untuk bahagian belakang pun suspension ada yang crack lah. Abang punya rear arm ni, yang curve arm ni belakang kiri kanan crack. Oh ni? Itu pun sama juga. Stabilizer link pun crack. Bukan baru tukar ke lower arm? Sebab saya nampak baru yang depan. Depan lah? Yang penting sekarang major issue ikut saya punya advice, abang settlekan yang gearbox dulu. Gearbox lah? Dia punya leaking tu. Sebab gearbox kalau bahagian leaking tu kita tak settlekan, akan datang mechanical gearbox abang rosak. Kalau dah mechanical rosak tu kos tinggi lah bang. Sebenarnya kita kena tinggal kereta lah kat sini? Betul. Okay, so repair ni dengan repair ni lah? Steering. Okay Syafiq, masa first time saya datang hari tu, asalnya saya nak buat servis engine je lah dengan buat check up. Jadi ada apa-apa masalah tak dekat engine? So technician ada bagi tahu yang condition engine tu taklah teruk, cumanya ada sikit minor problem. Dia ada bocor lah. So first masa kita buang minyak hitam tu, kita tengok dekat steering rack dia ada basah kan. So technician double check balik, punca dia daripada atas. Dia punya engine cap tu, dia punya seal dah keras. So dia ada bocor lah kat situ dengan dia punya valve cover gasket. Jadi kalau tak
tak buat benda tu, apa akan jadi? Dia side effect dia makin lama bocor tu makin kuat lah. Lagi satu masalah yang akan datang, minyak enjin of course akan kurang. Lepas tu kalau in case lagi teruk, dia bocor lagi lama, kalau kita biar, minyak tu akan menitik dekat part-part plastik yang dekat bawah enjin. So dia akan rosakkan part-part yang tak sepatutnya lah. So kita saja buat, bukan tak nak buat hari ni pun tak apa, tapi kena buat secepat mungkin lah. Okey. Dan selain pada tu, masa hari tu buat full check up kan, rupanya ada masalah lain pula kan? Betul. Apa masalah tu? Yang ni ada lagi dua lah. Satu untuk suspension, lagi satu untuk leaking dekat bahagian gearbox. Okey. So leaking dekat bahagian gearbox ni memang common issue untuk, bukan BMW je, model-model lain pun sama. Okey. Dia punya flywheel oil seal, sampai masa seal dia keras, dia akan bocor. Okey. Cumanya untuk gearbox punya problem tu, kalau Nas nak buat kena tinggal kereta lah, sebab tu proses lama juga. Betul. Selalunya yang seal tu berapa kilometer baru kita nak kena tukar? Itu apa? Berapa standard dia punya tu usage? Biasanya lepas 100k lah. 100k lah. Lepas 100k dia akan keras, lepas tu dia akan bocor. Sebab dia ada dua lah. Dekat flywheel oil seal tu dia akan bocor minyak hitam. Lagi satu dia punya torque converter seal tu, dia akan kurangkan minyak gear lah kalau dia bocor. Yang tu ramai orang ambil remeh, tapi bila benda tu berlaku, kalau minyak kita tak jaga kan, dia boleh rosakkan customer punya gearbox. Patutlah sebelum ni kan, bila saya bawa kereta masuk gear 1, gear 2, saya rasa macam dia nak ke depan tau. Saya rasa, saya ingatlah sebelum ni macam power tu terlalu tinggi ke apa kan. Rupanya tak cukup minyak gear. Bila saya drive tak pergi tau. Dia rasa macam berat. Minyak tak cukup. Betul. Minyak tak cukup kan. Tadi mekanik beritahu saya kurang 2 liter. Banyak tau. Banyak. Sebab yang tu kalau biar lama, dia akan rosakkan komponen dalam gearbox. So costing daripada buat leaking tu, jadi costing repair ataupun kena tukar gearbox lagi tinggi lah. So baguslah kalau buat sebelum dia rosak lebih teruk. Syafiq, kenapa kereta saya kena naik macam ni? Ini mesin apa ni? So kat sini kita panggil dia punya simulator lah. Orang kat luar sana panggil mesin goyang. Okey. Untuk sebab apa kita naik benda ni? Nas tak ada komplain pasal bunyi kan, tak ada komplain. Tak ada. So technician masa dia buat checking tu, dia nampak ada bushing yang pecah. Okey. So dia nak confirmkan bushing tu dah ada bunyi ke belum. So dia naikkan mesin ni lah. Dia satunya ni stabilizer link kan. Ni dekat dia punya link ni, dia dah ada crack tau, yang belah atas ni. Okay, so satu lagi dekat sini lah. Dia punya lower arm ni, dia ada crack kat sini. Lower arm bush ni. So lower arm bush ni pun ada option, boleh tukar bush saja. Tukar bush dia? Kalau sebatang mahal. Tapi dia ada pro and con lah. Kalau kita tukar bush saja, next time ball joint dia rosak, dia datang sebatang. Okey. Bergantung pada bajet. Kalau nak tukar bush saja pun boleh. Okey, dia punya hayat dia berapa lama kalau kita pakai? Dia macam ni, kalau part OEM biasanya tak sampai 2 tahun lah. Kalau original part, kalau kita bawa kurang lasak, memang dia akan tahan 5 tahun ke atas. Kalau kerap lalu jalan Shah Alam ataupun Pelabuhan Kelang, memang sekejap je, memang jahanam lah. Tapi kalau jenis pemanduan tu, kita jenis kalau ada bonggol atau lubang, kita perlahankan kenderaan. Yang tu kurangkan, panjangkan jangka hayat lah untuk part-part suspension yang getah ni. Nak mengelakkan kita tersalah tukar barang, tu kita sediakan mesin ni lah untuk kemudahan. Betul lah. Saya tak jumpa mesin ni dekat tempat lain. So mesin ni memang kat sini je ada ke? Bukan dekat banyak lah. Dia ada juga tempat yang ada. Dia punca salah satunya orang tak nak beli sebab mahal. Lebih kurang dekat-dekat boleh dapat Myvi sebiji. Tapi itulah untuk kemudahan pekerja, kita kena follow lah teknologi terkini untuk otomotif punya mesin ni. Okey Syafiq, kesimpulannya kereta saya ni selamat tak untuk dibawa? Setakat yang kita check tadi tu, kami Nas kena tinggal kereta, kita recommend buat yang paling kuat leaking tu lah, yang dekat gearbox tu. So yang lain tu boleh buat nanti next time lah. Sebelum lepas raya ke, boleh buat yang tu. So yang ni memang kena tinggal kereta sebab kita kena turunkan gearbox, nak tukar dia punya oil seal dua, top komputer dengan flywheel oil seal. Okey. Okey Syafiq, terima kasih. Okey, sama-sama lah. Jumpa lagi. Macam dah?
Okey, cuma tadi bila Afiq cakap yang kereta ni kena tinggal lah sebab nak kena buat checking gearbox pula. Sebab gearbox ada leaking. Apa tu wear and tear seal tu je lah. Barang basic je lah. Barang basic lah. Nak tanya Bas, macam mana korang buat checking Checking kita ada dua cara ya. Satu cara kita tengok secara fizikal. Satu lagi pakai sistem. Kebetulan saya pun memang tengah checking. Sistem apa tu? Kita masuk chassis. Ini tak semua workshop ada. So, kita masuk chassis number. Jadi boleh tahu berapa liter minyak enjin pakai, apa jenis minyak enjin kereta tu pakai, enjin apa kereta tu pakai daripada nombor chassis tu. So minyak gearbox, minyak enjin, barang-barang apa semua pun kita boleh refer kat sini. So auto dia akan tahulah barang apa. Maknanya kita pasang pun tak salah barang. Kan certain workshop kan datang waktu tiba-tiba salah barang betul. Salah barang. Memudahkan customer dan memudahkan kita juga. Ya, betul. So, customer pun tak susah. Tak semua complete lah. Tak apa, kita ke depan. Okey, jom. Okey, saya baru je dapat kereta saya dan sekarang ni baru dapat drive lah. So tengah test ni sama ada jerking lagi ke tak. So sekarang ni setakat ni bila bawa smooth, mantap. So gear 1, gear 2 dah tak ada masalah jerking. Dia rasa transition dia tu cantik lah. So saya sebagai customer sangat berpuas hati lah. Okay, kalau sekarang ni kalau macam ni nak masuk ni, dia dah ada rasa macam dia nak pergi ke depan tau. Dia rasa macam jerk. Tapi sekarang ni kalau saya tekan, nampak dia smooth. Oh, kereta ni terus masuk ke kanan. Dah tak ada dah rasa jerking tu. Transition dari gear ke gear memang cantik lah. Rasa confident lah bila bawa kereta kan. Ini adalah review yang jujur lah. Sebab memang dulu jerking tu ada. Dia rasa bila kita bawa slow tu kan, dia macam nak ke depan tau. Dia bukan daripada kawalan kita. Tiba-tiba dia nak melompat macam naik kuda kan. Kuda tu buat hal lah, dia macam tu tau. So kita pula nak kena control, relax kan. So macam tu lah rasa dia. Tapi benda tu dah tak ada dah. Dia power kereta tu di bawah kawalan kita. So kita tahu ini gear 1, ni gear 2. Lepas tu nampak dia masuk. Ni gear 3 nampak. So kita control benda tu. Tak ada jerking. Nampak kan? Smooth kan? Puati lah, puati. Yelah, biasalah sebelum ni tak tahu, tak aware. So bila kita hantar ke workshop kan, diorang ni expert. So diorang nampak masalah-masalah yang kita tak nampak. Kita kena bagi benda ni dekat pro. So saya sebagai customer sangat berpuas hati lah dengan servis Transmatic Automotive. Thank you. Mantap.